Okay, dia dah auto lock. So ini adalah peti besi, material dia adalah aluminium dan dia tak ada pintu melainkan kat depan ni. Memang tak boleh nak buka lah. Sesuai untuk entry level untuk letak barang-barang berharga dekat rumah kita. Dan peti besi ni kita boleh lekat dekat dinding ataupun nak lekat dekat lantai. Dia ada bagi sekali dengan dia punya screw mounting ni untuk kita lockkan dekat dinding ataupun dekat lantai. So kita tengok dekat bahagian dalam dia. So ini adalah dia punya pintu, yang ni dia punya keypad, yang ni dia punya tempat pembuka dia. So bila kita dah buka, kita boleh tengok kat dalam ni dia ada dua tingkat, tingkat atas dan tingkat bawah lah. Saiz dia lebih kurang macam ni lah. Dia punya binaan dia memang solid untuk entry level. Dia ada kapet ni untuk bahagian bawah. So kita boleh simpan barang-barang berharga lah kat dalam ni. Nak simpan emas ke, nak simpan duit ke. Dan yang ni dia guna bateri, dia bukan guna current elektrik. So kalau bateri dah habis, kita boleh buka guna kunci manual, cabut dia punya bateri, gantikan bateri yang baru ataupun guna bateri rechargeable. So siapa yang mencari peti besi untuk simpan barang berharga dia, boleh dapatkan peti besi ni. Link ada saya sediakan, boleh tekan dan order sekarang.